Okey kak. Ya. Bagi saya semua ni serba satu, buat dalam RM25 boleh? Boleh. Alright. Tak sekali ke asing? Sekali je. Sekali saja. Oh, sekejap. Okey. Alright. Yang ni apa? Yang ni dumpling ayam. Okey. Yang ni? Ini dumpling daging. Okey. Roti ketam. Ketam Okey. Ya. Okey, yang ni popiah macaroni cheese. Okey. Ini popiah carbonara. Alright. Ini wonton ketam. Wonton ketam lah. Okey. Ya, dah siap dah. Alright. Penuh Penuh bekas. Ya, penuh. Okey, baik. Macam ni RM25 Ya, betul. Okey kak, apa ni? Ini popiah carbonara. Popiah carbonara. Ya. Alright, ni inti dia. Ya, ni inti dia. Inti dah ada apa lagi? Dalam ni ada ayam, Okey. carrot, sausage ayam. Okey. Baik. Oh, siap lah. Okey. Yang ni wonton ketam. Wonton ketam, okey. Ni kita nak goreng dah. Ya. Alright. Alright. Ni goreng lama tak? Saja dalam 3 ke 4 minit. Okey, nak siap dah. Alright. Siap dah. Okey kak, ada apa sini kak? Yang ni wonton ketam. Alright. RM7. Okey. Popiah carbonara RM100. Popiah macaroni cheese RM100. Yang ni roti ketam RM100. Dumpling daging RM100. Dumpling ayam RM100. Okey, semua kira RM1 Ya. Okey. Bagi saya yang best seller kat sini bro. Yang best seller popiah dengan wonton. Okey, boleh bagi hak ni RM10, yang ni RM10. Boleh. Okey kak, siap dah? Siap. Oh. Nak sos tak? Boleh? Boleh. Alright. Okey. Okey, macam ni apa? Kalau yang ni RM17 je. RM17 ya? Ya. Alright.